Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai semua, hari ni hari video yang ketiga. Sorry dah macam 3 hari dah aku tak upload video sebab yelah kan aku study untuk exam esok tau, esok peperiksaan. So boleh so harap-harap kalau doakan aku dapat macam 40 ke atas, InsyaAllah. Aku ni pun nak study sebenarnya. Tak tahu kan tadi petang tadi aku ajak member aku pergi study. Macam kat atas mana study kan. Lepas tu aku nampak ada member kecil dia ajak aku main gasing. Dulu aku nak lah main gasing tu. Lepas tu kan macam best pula gasing. Korang bukan Beyblade, gasing macam ni. Ni orang panggil gasing traditional. Gasing apa panggil ni? Gasing plastik. Ada kat kedai runcit ada. Tengok ni. Nampak tak? Dia tak fokus lah. Macam mana nak buat fokus lah? Buat macam ni. Kau ingat apa? Aku pegang lagi satu. Pegang jap. Tak boleh, tak nak nampak. Tak nak nampak. Buka baju je. Okay, sorry ya. Yang ni tu atas tu toto nenek kita ya. So macam ni. Sabar. Macam ni. Nampak dia tak nak fokus lah. Cuba ya saya gerak. Dia kaki aku krem. So macam tu lah. Aku gesek-gesek. So esok kan tu exam peperiksaan. So nak study bahasa Melayu. Esok BM dengan PJPK. So aku kena study PJPK dengan BM. Saya juga. Tak. Tengok aku main ni gasing. Sabar. Kita bulat dulu. Sorry yang kuat sangat tu sebab mak aku cakap Netflix sebenarnya. Okay. Tengok nampak ke? Ya. Tepi dah. Sorry nampak adik aku tadi. Okay. Tengok Oh yo. Tengok. Tak nampak. Nampak? Sorry lah. Nampak tak? Tengok. Biar bergajak. Okay. Sorry ya, bilik kita sepah. Jangan bawa sangat. Okay. Tengok aku letak tangan. Tak jadi. Tak payahlah tunjuk kaki. Dah, tunjuk balik. Kita bagi cameraman sekejap. So nampak sini sekejap. Apa-apalah asalkan nampak video. So itulah aku main. Sebenarnya aku boleh buat macam ni. Cuma yelah susah. Sebab itulah. Aku sebenarnya nak beli kuning tau. Dia ada kuning dengan kelabu. Tapi banyak je jenis warna. Tapi bapak aku ingat kelabu. So dia pilih pink. Ni pink, nampak kan? Bapak aku butuh warna. Sebab tu dia ingat kelabu. Dia sama dengan Beyblade tau. Tapi yang ni zaman-zaman dulu main. Okay. Jom kita study. Sebenarnya aku sepatutnya pakai spek mata. Ni spek mata ni. Aku raba jauh tapi sebelah je. Ni adik aku. Adik aku dia kadang-kadang free hair. Dia kadang-kadang pakai tudung. Dia pusing. Segar muka. Oh yeah. Aku malas tak nak edit kan. Aku hapus je. Orang
mesti cakap orang mesti cakap. Air apa? Bawa buka air sheet ya. Sebenarnya air dia dah habis, so aku isi air sejuk. Sebenarnya dia ni apa? Dia demam. Asyik tak positif. Kau tak mampus. Lah, kau tahu tak ni kan nak tahu tak? Ni dia bukan apa orang panggil. Korang macam pernah tak nampak orang TikTokers pakai yang macam lampu bulat tu? Lampu bulat tu disangkut kat sini. Untuk macam macam ni. Adik aku patahkan. Bukanlah aku tahu bukan. Bukan, anak ketiga. Dia ni sakit tekak ni. Anak ketiga pula. Anak ketiga pula. Anak keempat. Dia patahkan dan dia ni tak tahu tak aku buat apa. Aku buat macam ni. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pakai benda ni bergeni. Kau kentut ni. Gila. Dia kentut guys. Mana ada? Wow, dia kentut bawah kepam. Hai, tidak ada kipas ngada aku. Gila aku. Dia ketuk bawah telur ada. Bawah petai ada. Mantap. Okey. Selain tu kita makan kek dulu. Aku tahu kek ni Israel tapi entahlah kau nak cakap apa pun tak kisah. Asalkan makan. Orang bercakap tadi kek. Mana? Makan. Mana boleh? Sebab dia Tak ada kongsi. Aku ada satu video TikTok mak aku. Ada video aku makan sushi. Makan onigiri. Nak tahu tak? Aku suap adik aku yang nombor 2. Lepas tu yang ni budak ni. Lepas tu kan kau nak tahu aku buat apa terus? Makan terus. Ngap terus. Cuma mata aku. Nanti tak patut. Sebenarnya ada dia cara-cara sikit ni. Siapa Nampak duduk? tu? Siapa duduk? Kau nampak dah macam celak dia tak? Celak bukan ni. Nampak tak? Moni. Nampak tu? Cara-cara sikit. RM1 aku punya. RM1. Gasin ni korang boleh beli kat kedai runcit mana-mana. Dia mesti ada kedai runcit. Lah murah. RM1.50 je. Wow. Tapi ni kat tepi klinik kita kat Kota Damansara. Section 4. Tapi nak habis lah. Aku tak silap aku 1, 2, 3, 4, 5 je gasin ni. Tolong bunda nak. Bunda Betul ke? Nak tanya. Ada ke perempuan naik gasin? Ke laki pula. Laki je ramai. Pompen pun pompen lah ada juga. Tapi ramai perempuan nuk-nuk. Sorry ya. Kalau yang pandai tu tak apalah. Saya tak mengata. What's up guys? Kita buat video ni untuk cakap-cakap je. Tak pernah study pun. Nanti aku lepas edit video terus study. Kau blok aku punya. Tapi jangan lupa like, subscribe kita punya video. Kita ke aku punya. Kita punya video. Like and subscribe. Korang dengar tau suara aku ni. Sebab aku duduk jauh jadi susah nak dengar. Aku tak pakai mikrofon tu. Dia kena marah bro. Bukan kena marah. Kena tegur. Tapi belakang video ni, belakang friend kita ni, belakang friend kita ni gaduh. Saya cakap jujur. Memanglah jujur tapi aib. Macam mata hilang. Assalamualaikum boys. Tengok, bukan tak nampak Sima pun pakai tudung. Pakai tudung je. Pakai mask. Rambut kau ni. Dah habis kek dia. Cepat ni. Dia tengah sumpat. Dia sumpat. Dua, jangan tahu lagi. Aku rasa last bite.
Satu dia tu. Sabar. Kunyah dulu, kunyah Dah dulu. nak masuk 10 jam lah kita buat. 10 minit. Jangan dulu. Sorry guys. Mak kita mengepek-ngepek lagi. Bla bla bla. Aku memang secara jujurnya aku memang selalu guna earphone. Aku pun main phone pun selalu. Apa karakter tak? Benda ni rosak tau. Bukan rosak lah, dia boleh guna. Wire dia tak sabar. Dia boleh ni. Nampak? Yang tempat on ni. Nak Dia tak ke macam dalam. mana aku cara on? Tak tahu macam mana. Aku cari satu batang. Macam ni ke? Masuk dalam. Lepas tu cari apa? Apa tu? Benda-benda tajam lah. Habis dah. So, itu juga. Apa yang aku tunjuk? Okay, aku rasa itu juga. Harap konten ni untuk konten. Kita tak ada nasihat. Tapi konten ni dalam real tau. Yang tadi yang mak aku menyepek tu. Jangan marah dia. Memanglah stop. kita ni baru umur berapa. Jangan sebut. Dia kata Jangan sebut. Tapi aku dah pernah sebut dia kata 2. dari dah 3. So kita ada apa disiplin mak lagi. Ada 4 ada beradik. Mu cakap A, dia cakap B. So itu je kot. So harap-harap video ni Viral. tak, dia ni sibuk tau. Aku nak buat sorang-sorang, tiba-tiba budak ni sibuk dah demam. Tak, masalahnya bila dia demam, dia mabuk tau. Kita orang ni Kelantan, bila dia demam, dia mabuk. Kau nak tahu tan? Aduh, tangan. Aku punya tangan lah. Habis sengit. Korang nak tahu kan, bila aku mandi kolam, jadi dah, kita sambung balik. Apa dah aku nak cakap tadi? Tu. Masa Mandi kita kolam. orang macam pergi dekat satu hotel ke apa. Satu hotel, dia kan ada kolam kan. Yes, ada kolam. Alhamdulillah. kenyang. Satu Ayam hotel. Aku bercilah. Kenapa? Satu hotel. Hotel tu kan ada kolam. Ha. Jadi aku dengan adik kedua tu kita orang mandi kolam ni bersama. Tapi dia mandi di tempat kecil lah. Kita orang mandi yang besar punya. Tak dalam lah. Sampai paras kaki je. Pada kaki, paras perut. Kita orang mandi kan. Tiba-tiba rasa mabuk. MABUK. Mabuk sangat. Entahlah. Macam mana air alkohol. Mabuk dia. Waktu tu saya tenggelam kat tempat tu. Tapi sebaik kakak kedua saya tolong. Kalau tak ada. Aku saya tolong kau ni. Adik nampak dulu. Lepas tu Yaya yang angkat. Aku rasa ada pakcik tolong. So ini je kot video ni. Tak Untuk tengok tak kali ni. jadi. Tak Buat apalah. lagi. So harap korang tengok Oh. video ni. Aduh. Sebenarnya aku buat untuk saja-saja je. Untuk bagi tahu yang aku takkan buat video macam Like, comment, beberapa hari macam 2 minggu macam tu. So aku takkan buat video. Tapi insyaAllah lepas exam tu aku cuti. So insyaAllah aku akan buat video. Balik kampung sebab Raya Haji. Bila? Raya Haji 7 hari bulan 6. Nak tahu hari jadi aku apa? Hari jadi aku bila? Apa tak ada. Hari jadi aku 26 hari bulan 6. Hari bulan 6 hari bulan 26. Dekat dengan Raya Haji. Apa masalah kau ni? Okay lah. Bye-bye. Bye.